ayam kedok matang dulu ya. Kemudian kita cincang bawang putih dalam 3 bulan. Kita tumis bawang putih yang dicincang dulu hingga naik bau dan masukkan sambal, iaitu sambal tumbuk yang kita tumbuk cabai melaka, campur cabai besar dan bawang putih dalam 3 bulan. Tumbuk masak-masak jangan halus sangat, tumbuk masak-masak. Kemudian kita tumis sambal yang kita dah tumbuk tu hingga betul-betul masak dan dia naik minyak lah, dia kering sikit lagi dia naik minyak lah. Dalam sambal tu tak perlu bubur garam apa lah okey. Inilah rupanya kita goreng ataupun kita tumis macam ni lah. Tera-tera ni dalam 10 minit macam tu saja. Api sedang-sedang lah, api tinggi sangat dia hangus. Kemudian masukkan isi ayam yang dah dicincang halus. Cincang taklah habis sangat, kita cincang dengan pisau jangan tak perlu blend dengan pisau, tak perlu pisau. Kalau pisau dia halus sangat nanti. Kalau kita cincang dengan pisau boleh kontrol lagi lah dia punya kita nak kasak ke nak habis ke. Kasak nampak dia gila dia punya kepingan tu ya. Kalau halus sangat pun dia tak ada rasa isi ayam pula. Okey, kita goreng-goreng atas tu hingga ayam masak dan berubah warna. Kemudian pada masa ni bolehlah nak masukkan sedikit bahan-bahan yang perlu iaitu kicap. Kalau ada kicap Thai, masukkan kicap Thai. Tak payah masuk banyak sebab nanti dia makin sedikit kicap, sos tiram dalam 1 sudu dan sos nampla. Jangan lupa kita masukkan gula juga sedikit dalam 1 sudu. Kalau tak suka manis, setengah sudu atau 1 sudu teh.